rumah dia tak ada balcony tapi nak rasa ada balcony, bolehlah sampai ni. Okay, open inside door ini mereka dengan dua open system, iaitu casement door, iaitu anda buka pintu seperti biasa, dan juga inside open door, iaitu anda buka dari atas ini. Tujuannya adalah untuk pengudaraan. Selain itu, pintu ini juga boleh dibuka secara 180 darjah, iaitu anda perlu buka di bahagian ini dan juga anda tolak hingga 180 darjah. Pintu ni tak 180 darjah sebab ada penghalang dekat belakang ni. Okay, untuk nak tutup dia, anda perlu pasangkan balik benda ni, pasangkan balik, and then boleh tutup macam biasa. Okey, pintu ni sebenarnya digunakan untuk rumah yang ada balcony, tapi sekiranya rumah anda tak ada balcony tapi nak rasa ada balcony tu, anda boleh beli pintu ini sekali dengan pagar ni. So, anda boleh rasalah rumah tu ada balcony. So, kalau anda berminat dengan pintu ini, datanglah ke showroom kami di Puchong Selangor.